Assalamualaikum, kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kolaborasi dan komunikasi antara guru dan ibu bapa dalam penilaian pembelajaran murid. Kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidit Muzani bin Muhammad Syahid. Nombor metrik I23101897. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang. Yang pertama, kanak-kanak yang terlibat. Ia melibatkan sekumpulan kanak-kanak tadika dan taska yang berumur dari 3 tahun hingga 6 tahun dan mereka mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza. Okey, yang kedua, kelas guru dan ibu bapa. Kajian dijalankan di kelas tadika dan taska dan diuruskan oleh guru dan pengasuh yang terlatih serta berpengalaman. Okey, ibu bapa memerlukan maklumat tentang perkembangan anak. Sebagai contoh, ibu bapa dan guru harus bekerjasama demi kebaikan kanak-kanak, seperti memberitahu tentang perkembangan anak-anak mereka sebab tu di sesi pembelajaran dan pengajaran. Okey, yang ketiga, konteks penilaian. Bidang penilaian termasuk perkembangan kognitif, bahasa, sosial dan emosi. Okey, seterusnya dijalankan melalui pemerhatian, aktiviti, bermain dan hasil kerja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Fatah Gila binti Muhammad Husni, I231935. Okey, saya nak cakap pasal pengenalan. Hubungan guru dan ibu bapa sangat penting dalam menyokong pembelajaran murid. Hubungan ibu bapa dan guru ni juga sangat membantu perkembangan dan prestasi murid sewaktu pembelajaran. Penilaian pembelajaran memerlukan kerjasama kedua ibu bapa. Penilaian maksudnya macam ibu bapa ni juga perlu bekerjasama dengan guru untuk mendapatkan penilaian daripada guru, daripada anak-anak mereka tersebut. Kurang komunikasi menyebabkan maklumat perkembangan murid tidak menyeluruh. Antaranya macam kanak-kanak kurang dapat sumber maklumat sewaktu pembelajaran, menyebabkan perkembangan dan interaksi sewaktu pembelajaran kanak-kanak ni kurang mendapat perhatian lah. Kolaborasi yang berkesan membantu pemantauan kemajuan murid secara berterusan. Bila kita berkolaborasi nanti, pemantauan yang akan diadakan oleh guru sangat memberi kesan kepada kanak-kanak. Kajian kes ini memfokuskan peningkatan komunikasi dan kolaborasi ibu bapa. Jadi, kajian kes yang akan dibentangkan oleh kawan-kawan saya, ia akan memfokuskan tentang komunikasi dan kolaborasi guru dan ibu bapa. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang kolaborasi antara ibu bapa dan guru. Yang pertama adalah komunikasi guru dan ibu bapa. Komunikasi antara guru dan ibu bapa dijalankan melalui pertemuan formal seperti mesyuarat ibu bapa dan guru, perbincangan semasa hari pengambilan laporan penilaian, serta komunikasi tidak formal melalui panggilan telefon atau medium atas talian. Sebagai contoh, guru membuat satu kumpulan perbualan di WhatsApp bagi memberikan segala informasi berkenaan anak-anak mereka di sekolah. Ini boleh dijadikan sebagai satu komunikasi antara guru dan ibu bapa kerana terdapat komunikasi dua hala, iaitu respon daripada ibu bapa di dalam kumpulan perbualan tersebut. Selain itu, laporan penilaian yang disediakan oleh guru dapat membantu ibu bapa memahami kekuatan dan kelemahan anak mereka dalam pembelajaran. Komunikasi dua hala ini turut memberi peluang kepada ibu bapa untuk bertanya, memberi pandangan dan mendapatkan cadangan berkaitan cara membantu pembelajaran anak di rumah. Hubungan komunikasi yang baik ini bukan sahaja dapat mengelakkan salah faham, malah memastikan sokongan yang diberikan oleh ibu bapa selari dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Yang kedua adalah sokongan yang diberi oleh ibu bapa. Ibu bapa yang memberi sokongan kepada anak-anak turut membantu meningkatkan tahap pencapaian akademik. Sokongan yang diberikan oleh ibu bapa ini dapat meningkatkan tahap keyakinan anak-anak. Sebagai contoh, sokongan yang boleh diberikan oleh ibu bapa iaitu membantu anak-anak menyiapkan kerja sekolah, mengulang kaji pelajaran dan memantau persediaan sebelum ujian atau peperiksaan. Sokongan yang berbentuk motivasi seperti memberi galakan, pujian dan penghargaan serta kata-kata nasihat dapat mencapai anak menjadi faktor penting dalam meningkatkan keyakinan diri dan minat terhadap pembelajaran. Selain itu, sokongan berterusan daripada ibu bapa dapat mendorong murid untuk berusaha dengan lebih baik dan gigih dalam mencapai kecemerlangan akademik. Oleh itu, sokongan ibu bapa yang selari dengan keperluan pembelajaran yang digariskan oleh guru dapat memastikan perkembangan akademik berlaku secara berkesan dan berterusan. Yang ketiga adalah peranan guru dalam memastikan ibu bapa memahami hasil penilaian. Guru berperanan penting sebagai penghubung antara sekolah dan memastikan ibu bapa memahami tahap pencapaian keperluan pembelajaran murid. Komunikasi yang berkesan dan maklum balas, guru dapat membantu ibu bapa mengenal pasti kekuatan dan kelemahan anak dalam menyokong pembelajaran di rumah. Sebagai contoh, guru bukan sahaja bertindak sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang menjelaskan prestasi akademik murid kepada ibu bapa. Guru juga berperanan memberi cadangan strategi pembelajaran yang sesuai agar ibu bapa dapat membantu anak-anak dengan lebih berkesan di rumah. Jadi, kesimpulannya, kolaborasi yang baik antara guru dan ibu bapa ini dapat memastikan usaha kedua-dua pihak bergerak seiring dalam meningkatkan pencapaian akademik murid. Sekian, terima kasih. Okey, saya Nurul Aina binti Mahyudin. Seterusnya adalah kesan kolaborasi terhadap penilaian murid. Yang pertama adalah komunikasi dapat membantu memperbaiki prestasi murid. Komunikasi yang berterusan antara guru dan ibu bapa dapat membantu mengenali pasti kekuatan dan kelemahan murid mereka dengan lebih awal. Hal ini kerana melalui perkongsian maklumat penilaian seperti laporan, perkembangan dan perbincangan secara langsung dapat memahami tahap pencapaian anak mereka dengan lebih jelas. Hal ini kerana maklumat penilaian yang dikongsi oleh guru membolehkan ibu bapa memberi sokongan tambahan di rumah sekaligus dapat membantu meningkatkan prestasi pembelajaran murid. Yang kedua adalah pelibatan ibu bapa dalam menetapkan matlamat dan maklum balas. Ibu bapa yang terlibat dalam menetapkan matlamat pembelajaran murid iaitu anak mereka melalui perbincangan bersama guru berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh. Melalui perbincangan bersama guru, ibu bapa dapat memberikan maklum balas mengenai perkembangan murid di rumah. Justru maklumat maklum balas yang diberikan oleh ibu bapa tersebut mengenai perkembangan murid di rumah dapat membantu guru menyesuaikan kaedah pengajaran dan penilaian di bilik darjah. Akhir sekali, kesan terhadap kesejahteraan dan motivasi murid. Sokongan yang konsisten daripada guru dan ibu bapa menjadikan murid lebih bermotivasi, yakin diri dan selesa dalam pembelajaran. Hal ini kerana mereka menerima sokongan yang konsisten daripada guru dan ibu bapa. Secara tidak langsung, penilaian yang dijalankan menjadi lebih bermakna dan menyeluruh. Murid menunjukkan emosi yang lebih stabil serta sikap positif terhadap aktiviti
penilaian kerana mereka berasa disokong oleh kedua-dua pihak, iaitu guru dan ibu bapa. Seterusnya ialah cabaran. Cabaran pertama ialah halangan masa dan ketidaksediaan. Halangan masa dan ketidaksediaan merupakan cabaran utama dalam menjalinkan komunikasi yang berkesan antara guru dan ibu bapa. Guru sering dibebani dengan pelbagai tanggungjawab seperti pengajaran, penilaian bilik darjah dan tugas pentadbiran. Manakala ibu bapa pula terikat dengan komited kerja serta urusan keluarga. Kekangan ini menyukarkan kedua-dua pihak untuk mengadakan pertemuan atau perbincangan secara berkala. Apabila komunikasi tidak dapat dijalankan secara konsisten, maklumat penting berkaitan perkembangan dan keperluan pelajaran kanak-kanak mungkin tidak dapat disampaikan dengan jelas dan baik. Kesannya, sokongan pembelajaran antara rumah dan sekolah menjadi tidak selari sekaligus menjejaskan perkembangan yang dirancang untuk kanak-kanak. Cabaran kedua ialah kekurangan pemahaman dan perbezaan harapan. Kekurangan pemahaman dan perbezaan harapan antara guru dan ibu bapa turut menjadi cabaran dalam komunikasi ini. Sebahagian ibu bapa masih beranggapan bahawa penilaian hanya tertumpu kepada pencapaian akademik dan markah peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, guru melaksanakan penilaian secara holistik yang merangkumi aspek kognitif, sosial, emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Perbezaan perspektif ini boleh menimbulkan salah faham sekiranya tujuan dan kaedah penilaian tidak dapat disampaikan dengan jelas dan berkesan. Akibatnya, ibu bapa mungkin kurang memahami kepentingan penilaian holistik dan tidak dapat memberikan sokongan yang bersesuaian di rumah. Hal ini boleh menyebabkan kekurangan kepesanan pembelajaran dan mempengaruhi kanak-kanak secara keseluruhan. Ketiga ialah masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang melibatkan pelbagai perbezaan bahasa, budaya dan penggunaan teknologi juga menyebabkan keberkesanan antara komunikasi guru dan ibu bapa kurang menjadi. Penggunaan istilah pendidikan yang terlalu tinggi dan teknikal dalam laporan penilaian kanak-kanak boleh menyukarkan ibu bapa untuk memahami maklumat yang disampaikan. Selain itu, perbezaan latar belakang budaya boleh menyebabkan mesej yang disalah taksir atau tidak dapat diterima dengan baik dan tepat. Penggunaan teknologi sebagai media komunikasi turut menjadi cabaran apabila ibu bapa kurang mahir atau tidak mempunyai akses dalam platform digital di sekolah seperti grup WhatsApp dan Telegram, mengakibatkan maklumat penilaian mungkin tidak dapat diterima sepenuhnya dan tidak difahami sekaligus menjejaskan kesambungan sokongan pembelajaran kanak-kanak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajahidah binti Rahman, nombor matrik saya I23106868. Hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan. Okey, yang pertama, penggunaan platform komunikasi digital berstruktur sekolah. Okey, kat sini kita boleh menggunakan platform seperti WhatsApp rasmi kelas, Google Classroom ataupun LMS untuk menyampaikan maklumat penilaian murid secara konsisten. Guru dapat berkongsi perkembangan akademik, tugasan dan maklumat les pembelajaran dengan ibu bapa secara terbuka. So, apa-apa macam nak tanya pasal sekolah ke, kerja yang cikgu bagi ke apa-apa, parents boleh tanya dalam grup WhatsApp ataupun guru boleh send dekat situ semula. Okey, yang kedua, pelaksanaan sesi perjumpaan berkala guru dan sesi ibu bapa. Contohnya macam sesi pertemuan secara bersemuka atau dalam talian diadakan secara berkala untuk membincangkan kemajuan pembelajaran murid serta membantu ibu bapa memahami keperluan anak mereka. Okey, yang ketiga, penyediaan laporan penilaian yang jelas dan mesra ibu bapa. Okey, laporan ni perlulah mendapat penilaian murid perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah difahami, tidak terlalu teknikal serta disertakan dengan cadangan penambahbaikan. Ini membolehkan ibu bapa memberi sokongan pembelajaran yang sesuai di rumah. Contohnya macam guru perlulah membuat penilaian. So, bila dekat rumah, ibu bapa boleh pantau anak-anak juga. Okey, yang keempat, penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran. Ibu bapa boleh dilibatkan dalam aktiviti tertentu seperti projek rumah, pembelajaran berasaskan pengalaman atau aktiviti refleksi murid. Ini membantu ibu bapa memahami proses penilaian secara lebih menyeluruh. Contohnya kalau dekat sekolah ibu bapa pun boleh join aktiviti tertentu lah, macam projek kan, pembelajaran berasaskan pengalaman. Contohnya macam ni lah, dulu pun ibu bapa
pernah sekolah. So diorang pun mesti akan tahu apa yang bagus untuk anak dia untuk masa akan datang. So ibu bapa perlulah memahami proses penilaian secara menyeluruh. So anak-anak pun akan lebih faham apa yang diorang belajar dekat sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan part saya yang terakhir, saya akan mengenalkan diri saya dahulu. Sebelum itu, saya Aidil Aiman bin Muhammad Sahimi, nombor matrik I231-06862. So, saya akan menerangkan tentang kesimpulan yang kami buat. So, kesimpulan yang kami buat dalam kajian kes ini adalah menunjukkan bahawa peningkatan kolaborasi dan komunikasi antara guru dan ibu bapa amatlah penting dalam memainkan peranan dalam memastikan penilaian pembelajaran anak-anak mereka di sekolah dapat dilaksanakan secara lebih berkesan dan bagus di sekolah. Seterusnya, hubungan yang erat antara ibu bapa dan guru amatlah penting dalam komunikasi antara dua hala ataupun secara bersemuka agar ibu bapa ni tahu tentang perkembangan ataupun akademik anak-anak mereka di sekolah. Dengan kerjasama itu, ibu bapa bukan sahaja memahami tahap pencapaian anak-anak mereka di sekolah, malah ia dapat menyokong proses pembelajaran di rumah dan di sekolah agar selari supaya mereka ni boleh tangkap dan cepat belajar ketika dalam pembelajaran. Di samping itu, ibu bapa dan guru juga boleh menggunakan pelbagai medium komunikasi secara sistematik agar ia boleh mengurangkan salah faham serta ia boleh meningkatkan kepercayaan antara kedua-dua pihak, iaitu guru dan ibu bapa anak-anak mereka sendiri. Oleh itu, usaha memperkukuh kolaborasi guru dan ibu bapa perlu diteruskan secara konsisten kerana ia bukan sahaja meningkatkan kualiti penilaian pembelajaran kanak-kanak mereka, malah ia dapat menyumbangkan kepada perkembangan menyeluruh anak-anak mereka serta keberkesanan sistem pendidikan secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.